tahu tak? Orang tak pernah suka Mak. Ayam siapa ni? Ayam orang lah. Hang curi ayam siapa? Mana ada? Hang curi kan? Ha? Hang curi ayam tu kan? Ni kalau ni, siapa? Ayam siapa hang curi? Ha? Ni kalau tak malu kan mak tahu kan? Ha? Ni, siapa lagi? Ha? Balik ayam tu. Siapa punya ayam tu? Hang curi. Hang curi selalu. Sampai ke sudah hang tak jadi apa lah. Baru mungkin malu kan kita aja. Orang takkan lupa, Mak. Mak kalau marah ni, macam orang ni bukan anak Mak. Hei, Zahar. Aku dah lama perhati adik kau ni. Asal hilang barang kat kampung ni, dia punya kerja. Asal hilang barang kat kampung ni, dia yang curi. Nak jadi apa dia ni, ha? Cik Mat, saya tahu adik saya salah. Tapi Cik Mat tak payah kecoh-kecoh macam ni. Malu orang dengar. Malu apa? Adik kau buat kerja macam ni tak malu pula. Satu kampung tahulah adik kau macam mana. Kalau malu, ajarlah adik kau tu. Ke mak kau tak reti ajar adik kau? Budin. Kau dengar sini. Kau nak cakap pasal adik aku, kau boleh cakap. Tapi jangan berani kau sentuh pasal mak aku. Pasal ayam kau. Pasal ayam kau. Kau nak tengok aku ajar adikku? Boleh, aku ajar. Kau, sini. Kau sini. Kau nak tengok sangat. Kau sini lah. Ini kau nak tengok. Kau nak tengok. Kau... Kau puas. Kau puas. Kau tengok. Puas. Kau tak cukup. Budin. Budin. Kadang-kadang orang rasa Mak langsung tak ada rasa kesian pun kat orang. Bila orang dapat jadi pengawas. Mak, orang dapat jadi pengawas, Mak. Cikgu pilih orang jadi pengawas, Mak. Lepas tu orang siap kena pergi kursus kepimpinan pengawas lagi, Mak. Mak tengok ni, Mak. Pengawas, Mak. Dapat jadi pengawas, Mak. Orang punyalah bangga. Orang datang bagi tahu dekat Mak. Orang dapat jadi pengawas. Orang harap Mak bangga. Ni. Dapat jadi pengawas. Tapi Mak tak. Langsung. Alhamdulillah. Bangganya Mak. Mak boleh doa Mak. Oi. Lepas ni jadi ustaz lah. Mak, tapi Mak, adik kita ni silap-silap boleh jadi ustaz instan. Tak baik. Macam mi segera tu. Mak. Mak. Lusa orang dah nak kena pergi kem kepimpinan tu tau, Mak? Cap. Kau jadi ustaz nak pergi camp pun. Mak. Orang rasa Mak selalu lebihkan adik-beradik lain. Orang ni macam tak wujud. Najak betul-betul ya, nak. Nanti bila dah keluar, boleh jadi ustaz. Dah cukup semua dah? Dah siap dah barang semua? Tak payah sibuk lah, Mak. Orang dah buat sendiri dah. Mak siapkan adik dia dah lah. Ha? Dia nak jadi ustaz kan? Ha? Dia boleh doakan Mak bila Mak mati nanti kan? Habis kau boleh doakan Mak nanti kan? Kau doakan Mak. Aku ni anak tak guna.
Hari itu, orang terkejut, Mak. Abang ipar orang. Tiba-tiba ambil orang kat sekolah. Kenapa ni, bang? Kau kena kuat, Mi. Iyalah, apa pasal ni, bang? Mak. Mak dah tak ada. Macam tu je, Mak tinggalkan orang. Mak, sekarang ni orang dah ada semua, tuan. Semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi orang tak boleh nak tunjuk kat Mak. Bey, banyak benda yang Han tak tahu. Mak tak pernah melupakan Han. Kenapa hang pukul adik hang sampai macam tu? Dia adik hang, tahu tak? Alhamdulillah. Mak percaya hang boleh. Kalau Han nak tahu, Mak adalah orang yang tak pernah berhenti berdoa untuk Han. Ya Allah, kau peliharalah anak-anakku. Semua anak-anakku, terutamanya Helmi. Kau berilah dia kejayaan dunia dan akhirat. Kalau hari ini hari terakhir untuk aku, kau jagalah Mama Helmi dengan baik. Bang tahu tak? Orang sekarang ada semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi satu benda je orang tak boleh dapat, bang. Orang nak sangat peluk mak, bang. Kejap pun jadi lah. Kejap pun jadi lah, bang.